Pernahkah anda bayangkan bagaimana rupa kota suci Mekah ribuan tahun dahulu? Bermula sebagai lembah yang kering dan tandus tanpa sebarang tumbuhan, di sinilah sejarah agung bermula. Lihatlah transformasi ini. Dari penempatan kecil dengan rumah-rumah batu ringkas, cahaya Islam mula menyinari dunia. Kaabah yang mulia sentiasa menjadi titik tumpuan walaupun di tengah-tengah padang pasir yang luas. Seiring waktu, Mekah berkembang pesat. Bangunan pencakar langit mula dibina, jalan raya yang canggih menghubungkan para jemaah, dan Masjidil Haram diperluaskan demi keselesaan jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Kini, Mekah berdiri megah sebagai simbol kekuatan dan keindahan Islam. Cahaya lampu yang terang benderang di waktu malam membuktikan betapa hebatnya evolusi kota suci ini. Subhanallah, satu perjalanan masa yang sangat menyentuh hati. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak video sejarah Islam.